Assalamualaikum welcome to my channel Cat Gaming Wow. Dekat sini kita bersama lagi Minecraft Roleplay EOL. Tapi kat sini kita mungkin bosan-bosan je, tak tahu nak buat apa. Aku sekarang dah cukup kayu, aku dah cukup kayu season dah cukup. Dah cukup, sekarang tinggal kita tinggal cari kayu untuk siar kedan. Tiba-tiba muncul ni guys. Okay guys, ni aku cuba nak cakap. Aku kat sini ada letak zombie. Supaya mantul muncul tu iron golem untuk aku bunuh ni ada. Sekejap. Aku rasa itu aku jumpa village. Lepas tu aku rasa aku ada armor stack. Aku pakai tu. Apa kata guys, iron golem ni kita pakai training. Kita training. Okay. Lepas ni admin cakap dia cakap dia akan summon dia akan letak satu tempat yang di mana tempat tu boleh, oh ya ke, aku lupa nak cakap, aku ada jumpa Ancient City. Tu satu tempat di mana aku kat situ akan ada infinity block of gold. Contoh kau boleh ambil, kau boleh gali macam kau boleh hancur. Kau boleh hancurkan macam banyak Tapi aku pelik je. Aku nak tengok channel Izzat. Aku nak tengok si channel abang aku je. Okay. Channel abang aku. Bukan. Okay, dah tengok. Aku tengok dia ada 26 subscriber dengan Aku dah tengok channel Izzat, aku nampak dah. Dia baru ada 4 episod. Ya, dia baru ada 4 episod. Dia mau 4 episod Roblox ni. Dia punya tu. Aku dah 7. Apa lagi tu beza sikit lagi. Lepas ni aku rasa aku dah lebih 7. Aku dah lebih 8 lah. Kalau kau nak tahu sebenarnya, kalau aku jarang tu pun, aku jarang tengok YouTube. Aku tak jarang upload itu disebabkan aku mula-mula aku record banyak-banyak. Bila aku dah tu, aku selesai tu aku upload. Ni aku tak tahu aku dapat Phantom Branch. Aku nanti nak cari village, nak cari building stand supaya dapat mission. Aku nak cari tu. Siapa tahu ada orang yang nak ajak perang dengan aku. Tapi siapa yang berani lawan aku? Semua takut. Nobody can kill me. Trompet kemenangan. Boleh tak perang pun. Tak tahu kan, bosan sebab tak ada roleplay apa-apa pun sebenarnya. Ni kita bunuh dia sekejap. Let's go. Maksud kau sakit ke? Itu aku akan cuba pertimbangkan kepada para admin. Kepada semua admin. Aku akan cuba tanya, kenapa Angola ni tak menyerang? Mungkin dia tak nak tukar. Mungkin dia tak nak. Banyak aku bagi sikit. Banyak ni kalau budak. Ni aku dah banyak gula kira guys. Aku nak beli banyak. Aku nak beli lagi. Kalau kat sini tadi aku rasa ada tunjuk sini. Aku ada banyak apple dengan emerald yang banyak. Hasil jualan trading je guys.
Okay, aku nak beli apple dengan tu. Macam. Aku cukup nak beli apple, please lah. Apple. Bukan apple, golden carrot bang. Ni bukan kau. Mana bukan yang ni. Situ kau. Okay, Pearl. Sekarang ni aku nak cari tu dulu. Ni aku nak. Nanti aku nak pergi. Ni guys. Mau aku yang aku ingat hari tu. Dia dari atas sini. Dia dari sini. Dia dari atas tu. Dia dari gunung ni. Itu apa benda? Kita cuba mendekat. Itu apa benda guys? Itu benda. Depan. Sekejap mendekat dulu. Mendekat. Okay. Depan. Sebenarnya aku mengaku ya guys. Aku minta ke Amin untuk buat jangan jauh sangat dari base. Tapi Amin janganlah jauh dekat ni macam ni. Ya Allah, biarlah. Apalah, dah jadi. Ada lagi ni atas. Apa ni? Aduh. Infinite gold. Okay. Infinite gold ni dapat beacon apa ni? Guys. Infinite gold. What the? Fragment, bay. Ni fragment, bukan fragment. Ni boleh ni. Balik ni kot. Aku give tak terbatas ni. Aku dah bisa beli banyak-banyak ni. Ni kenapa ni? Admin, aku dah tanya Admin dah kenapa kena buat benda ni. Admin cakap saya bukan banyak-banyak level kan. Apalagi ni pun legend. So mesti ada sesuatu yang tu nanti. Aku bagi spoiler je lah guys. Spoiler. Akan ada senjata legendaris. Mungkin nanti aku akan bagi tahu kat community post. Dah cukup banyak guys. Sekarang kita turun. Wih. Mentah-mentah dah ayah aku boleh pula legend ni. Ini aku boleh buat golden apple banyak ni. Boleh ni. Dah cukup. Kini sebenarnya Min cakap untuk para orang cukup satu step per hari. Satu step per hari ya guys. Satu step per hari. Tapi aku belum satu step ni. So aku ada lagi kejap. Lagi 12. Lagi 12. Lagi 12 je guys. Aku ada lagi 12 untuk ni. Let's go kita buat. Tapi aku nak kau pakai inventory dulu. Okey, letak sini. Okey, kita buat ke? Kita AFK je. Aku nak pause je 4, 3, 2, 1. Yes. Okay guys, kita dah buat full list. Sekarang kita akan tukarkan ini semua jadi golden apple. Let's go. 58. Aku fikir akan lagi banyak. Aku banyak makin lagi. Dah banyak sangat pun. Okay.
Ini sekarang ni aku ada kecil. Bolehlah sekarang. Yang pasti sekarang pembekalan golden apple aku dah banyak. Aku dah cukup. Sekarang aku dah tak payah naik atas tu untuk sementara lagi. Golden apple aku dah cukup semua. Okay. Kalau aku mati aku cium. Okay. Apa kata kita buat armor simpanan? Nah, jom guys buat armor simpanan. Kita buat tempat rahsia. Jom kita buat tempat rahsia. Aku ada ingat satu tempat. Di mana tempat dia sebenarnya admin waktu dulu nak guna. Admin ni nak guna untuk buat sesuatu benda. Tapi dia tak jadi. Jadi aku tak silap aku ni dia. Nah, kat sini tempat dia. Jadi apa kata kita buat kat sini tempat base kita sementara. Bukan base sementara, memang base kita kat sini. Kita buat rumah lah ya. Buat rumah. Okay guys, apa kata konten kita hari ni kita bina rumah untuk diri sendiri. Okay, let's go kita bina rumah untuk diri sendiri. Aku fikir untuk benda-benda boring. Tapi aku baru ingat rumah aku tak ada lagi. So, mari kita bina rumah aku. Sekarang ni kita cari bahan-bahan cukup ke tak semua. Aku takut waktu kat tengah-tengah pembinaan tak cukup pula bahan. Nak bina rumah macam mana Kita tengok tutorial lah guys. Yo. Let's go kita tengok tutorial. Tutorial macam mana nak bina. Okay guys, aku dah jumpa rumah untuk buat tutorial dia. Tapi masalahnya, kau nampak kan rumah yang lain. Aku buat rumah sendirian. Ni kali ni aku dah buat rumah dia tutorial dia. Aku nak rumah ni. Tapi bahan-bahan dia tak apalah kita buat guna. Kita buat je lah. Tapi aku boleh seal torch lah. Aduh, aku boleh seal torch. Aku dah fortune je ya guys. Aku nak pergi buat. Sekejap, dari mana aku ada lagi kan? Okay, ada lagi. Aku nak buat pickaxe seal torch jap. Okay. Please ada. Dapat terus guys. Alah, tapi level tu dah lah kita cari SP dulu. SP dengan apa ya guys? Yes. Membeli. Let's go kita beli dulu. Kita beli tu dulu lah ya. Kita beli, kita dapat SP, lepas tu kita tu. Okay. Sekali sekus aku nak beli buku mending. Sekejap mana Tak apalah, let's go. Okay. Nampak banyak sangat ni villager. Mending. Sekejap ya. Beli ni. Beli satu je bang. Aku perlukan SP super. Ya Allah, SP kita tambah sikit-sikit je. Tujuh apa? Okay guys, aku dah buat selesai. Aku sekarang ni nak pergi tu dulu lah ya. Aku nak pause kejap. Aku akan cari SP. Aku akan pergi cari SP. Macam bunuh-bunuh zombie ke, okay? Macam bunuh-bunuh. Memang dapat sikit je SP. Malah masuk pedang aku pula. Okay guys, kita akan pause dan dapat SP sebanyaknya. Okay, bye-bye. Okay guys, ni SP kita dah dah 30. Sekarang aku nak pergi beli tu. Aku nak pergi enchant. Kenapa pun. Okay, kejap mana. Kita letak dulu lah ya ni. Kita punya ni emerald.
Okay. Lah ambil kita hancur. Ambil kita hilang. Tapi ambil. Ni mesti ada. Ni mesti ada toyol ni ambil ni. Astagfirullah. Okay guys, aku nak ambil ni. Tak ada. Man, tak ada bye. Hilang terus. Semua hasil kerja aku hilang sebab villager. Tak lah, tak apa. Kita guna je lah ni. Aduh, tak ada yang boleh kim pula. Kita cuba enchant buku ni. Kita cuba enchant. Please, break. Okay guys, kita dulu. Aduh, SP kita tak cukup. Dah lah, biarlah. Sekarang ni kita tutup raya, kita simpan. Mari kita cari batu. Ni aku tengok tutorial dia dari Humo Kieps MTI. Tapi agak susah lah. Dia bina sebab kreatif. Aku bina sebab tu. Ada beberapa bahan yang susah sikit aku nak dapat. Ya. Ni barang-barang diorang ni tak ambil lagi. Biarlah. Kita ambil lah ya guys batu-batu kita. Barang-barang diorang buat apa entah AFK kot. Itu lah ya guys. Mana video tadi? Aku dah save belum? Okay, kita tutup dulu. Yang pasti kita perlukan tu banyak guys. Banyak. Sangat banyak. Betul-betul banyak lah guys. Okay. Sekarang kita akan terus tu lah ya. Kita akan bina semua ni. Pakai ni. Sekejap, aku kena sisakan beberapa. Ini ni. Sisa ni semua. Okay. Kita ni dulu, ni je. Okay. 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 Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Bina rumah kat mana. Sini lah guys. Bina rumah kita kat sini lah. Kebetulan tempat dia tak luar mana pun. Okay. Mari kita bina. Sekejap. Chauffeur. Ini dia. Chauffeur Aladdin.
9 ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap, aku cuba tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6, lepas tu ke bawah. Lepas tu yang ni ke bawah. Ini ke bawah ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumpah. Aduh. Tak muat guys. Tak muat. Kita tutup balik semua. Okay, kita cari dulu lagi tempat lain. Okay, kita bina kat mana sebab aku tak nak kat sini sebab aku fikir mula-mula muat taman. Kita bina dekat rumah Mawar, dekat dengan rumah Mawar sebelah dia raya. Ni lubang ni aku nanti gua ni aku akan tutup. Betul-betul aku tutup. Sebab aku tak nak untuk rumah aku. Mungkin dekat dengan rumah Mawar tu pun aku akan tutup semua lubang aku akan tutup. Sebab aku tak nak apa tu ada lubang kat rumah aku. Cukuplah creeper. Tapi kalau kau tahu kat sini ada rumah rahsia aku. Jadi kita bina sini. Okay, kita sambung. Kita tengok 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Okay. Sini. Okay. Dia katakan macam ni. Okay, yang pasti betul-betul yang aku 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya guys. Dah cukup 6. Dah cukup. Okey, jadi kita buat 3 blok ke atas. 1, 2, 3. Masalahnya aku yakin ni blok ni tak cukup. Ni bentuk 9 dia agak ni. Aku nak rumah dia madap sana tapi apakah daya tak boleh. Okey. Ya, sesuai dugaan aku tak cukup. Jadi aku kena cari lagi. Tapi misalnya kalau kat cobblestone farm ni aku dah rasa dah lambat dah. So aku cari tempat lain. Ini kalau ada cobblestone dulu, kita beli cobblestone ke senang. Okay.
Okay. Let's go. Kita tu, aduh. Aku tak tahu kenapa account aku dah buka tapi aku tak rasa panah. Mungkin sebab aku pernah ingat kot buat video. Apa bang? Belum, masih tengah record ni. Pause. Tak. Kali batu je. Phone kau tu pelan. Tengah record ke dah tengah pause tu? Tak, tengah record betul-betul. Tak pause pun. Kenapa? Ya. Bukan sepatutnya semua dah tahu ke kalau kita ada gaji. Okay. Masalah sikit tadi ya, aku terpause sekejap. Okay, mari kita tengok lagi. Udi perlukan kaca guys. Kaca guys. Di rumah. Okay, aku ya aku nampak dari dia. Aduh. Kau kenapa? Sakit lah. Okay guys, kita terus bina rumah dia. Ikut tutorial. Dari dulu tu kenapa aku ni? Lepas tu dekat sini ada ni. Okay, macam ni. Aku nak letak lagu dia. Tapi aku takut copyright. Sekejap, macam tengok betul-betul. Ni betul-betul tu ke atau tu? Oh, kita tukar lantai dia. Oh, dia pakai slab. Ya guys, aku nak pergi cari batu dulu. Lagi cari batu normal. Ya, kita guna benda ni je lah. Maknanya lama guys. Aku kena tunggu berapa minit entah aku. Kalau ada beacon aku letak akhir laju. Apa kita buat yang kat atas tu ya, tak air dia berbeku nanti. Mestilah air dia tak akan berbeku. Aku kan letak tu lava. Nanti aku pindahkan lah. Saya dapat Esther terus. Okay, dah cukup. Let's go. Kejap, aku cuba tengok. Oh, yang tu, yang ni atas, yang ni dia betul-betul blok. Yang ni just slab. Tapi kalau aku tengok dia punya kayu, dia pakai kayu ni guys. Dia pakai kayu
Kita pakai kayu. Awak. Masalahnya kat kita ni kita ada ni je. Apa ni? Oh, letak ni. Lepas tu sini letak pintu nanti. Tapi isi dia aku tetap akan nak tiru. Sebab aku tengok dari dia punya piuk, dari dia punya tu cantik. Sekejap. Tu cantik. Boleh. Allah. Okay guys, so guys tadi kalau korang nampak ada skrin putih, kalau lah korang nampak lah ya. Ada tadi sedikit aku terkeluar dari game. Aku disconnect dari game. Aku sekarang nak pergi cari kayu awak dulu. Dubi. Okay. Oh tu dia. Orang sedih hidup. Dalam hidup ini usai mencari, terduduk dan terdiam, terima keadaan. Bukan takdir ke? Takdir ini Mati. Sedih hidup ini. Bagaikan sedih hidup ini. Mati. Sedih hidup ini. Kesiannya, kasihanilah kita. Sedih hidup ini. Macam-macam ni. sekejap. Macam ya. Walaupun mustahil tiba-tiba kau dengar suara aku, tapi macam mana kau tahu aku mati? Sambung rokok. Woi, kau mati ke? Jatuh. Sedih. Sekejap boleh? Apa? Aku pandai nasib kau tadi. Apa? Aku tengok dia nasib kau. Lepas tu pandai dapat lah order. Kesian. Ni gelaran untuk kau dah. Gelaran terus. Aku kasih kegelaran. Sedih hidup. Ni aku gunalah guys kayu yang mawar ni kejap. Aku guna sekali. Aku guna untuk ni je. Bina rumah. Tapi kat kayu tu kat mana? Dah dapat black. Tak ada harapan hidup. Pukul hidup kat bawah. Tak ada harapan hidup. Hai. 36. Kau mati lagi ya? Kesian. Kau rasa Kesian. berak lu. Barang-barang. Gerak lu bapa goja, okey? Goja aku kalau ada suatu benda. Tapi jangan goja ambil aku. Kau mana ada duit. Oh alah, aku ke single. Hidup ini. Ingin ku lenyapkan semua. Kejap aku tengok betul-betul. Ni pakai apa? Oh, pakai ni. Dia pakai dua ni. Sekian.
Bapa dia table. Aduh. Kepala botak bang. Kepala botak iklan. Sorry guys, tadi aku lupa nak tekan record. Yang pasti tadi CZ entah berantah tu ada mati. Betul dia mati. Dalam lava. Aku lag. Tidak. Jangan mati lagi please. Please lah. Kau mati lagi, kau dapat julukan sekarang. Kau mati lagi. Kau mati lagi kau dapat julukan. Okey. Julukan orang paling oh, itu layak diberi hadiah orang. Sebagai julukan orang paling banyak mati dalam dunia. EOL. Janganlah bagi dia je lah. Ni mungkin stres kot dari tadi mati je dan aku bagi je lah dia armor simpanan. Okay guys, tadi ada tu. Aku rasa kesian lah kat dia. Nak ketawa tapi takut dosa. Nak mendos. Oh ya guys, ada mak aku panggil. Okay korang. Aku dah ambil kayu dulu, kayu awak. Perlukan gunting guys. Jadi guys, kita masih mencari kayu yang banyak. Korang-korang 2 step mungkin cukup. Rasanya tak cukup. Okay. Boleh ya. Apa bang? Sedih hidup bang? Jadi macam ni guys. Aku rasa kalau di masa akan datang Izzat akan jadi musuh aku. Aku rasa dia tak layak. Sebab dia selalu mati. Skor baik. Kau kan baik kan? Aku dah agak dah. Setiap kali dia baru hidup, dia pasti mati balik. Nasib lah. Aku dah cadangkan dia untuk bagi ambil barang-barang dia. Lalu dia cakap dia mati kat lava pool. Macam mana kau boleh mati kat lava pool? Sini kita intro. Apa tu? OC kejap. OC. Aku buka mic Discord kejap. Tadi Discord. Tak ada. Okay, ni aku nak cakap. Aku tadi masuk gua. Ada satu gua ni. Aku yang tahu lah kita tak pernah masuk.
Masuk-masuk. Hmm. Benda saya kena damage. Hmm. Tu saya masuk dalam jalan lagi. Saya lepas tu tak perasan ada lubang. Jatuh. Bawah tu lava. Full. Aku nampak kat tepi-tepi tu banyak sekali diamond. Dah. Aku dah sambung api. Ciao. Sedih hidup dia guys. Jadi aku rasa aku akan bagi dia leather armor je lah. So aku tak nak bagi dia diamond sebab aku tak nak dia mati. Aku kalau dia mati aku yakin itu aku kecewa dengan dia kalau dia mati. Sumpah. Dah lah, aku nak balik je. Weekend. Okay, kayu kita dah cukup banyak. Kita sekarang tinggal tu pula. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Macam mana? Kau dah ambil barang-barang kau ke? Ni kenapa ni melayang ni? Mana? Oh, tadi ada sesuatu kat bawah tu. Kau ambil lah satu. Ada apa? Ada. Ni. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Macam mana belum melayang? Dah memang kau belum melayang. Hah? Ni Minecraft bro. Oh, dia betul dia hancur ke bawah dia. Ha. Aku ingat ada bentuk halimunan. Dah aku nak cari resort untuk dapatkan barang-barang aku balik. Hai, kesian. Aku dah agak dah 5 saat. Aku dah agak dah 5 minit. Selepas beberapa saat aku tinggal dia mesti mati. Aku dah agak dah dia. Aku dah agak dengan fish. Aku dah agak dengan dia. Sedih hidup ini. Usai mencari barang. Buat apa aku bertahan hidup akhir mati juga. Gue tadi. Mungkin. Ya, aku lupa nak cakap kat dia. Kalau sudah aku duga. Aku tinggal sekejap mati. Tinggal sekejap mati. Semua mana kalau aku nak. Azan lah guys. Azan. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Welcome. Selamat datang kembali selepas mati. Ni kau dah mati berapa kali sebenarnya? Lebih dari 10 dah kan? Okay guys. Aku akan persingkat sekarang. Ada orang mati dengan lama. Lepas tu aku iklan. So aku tak tahu nak tekan. Aku tadi tak tekan. Aku dah tekan pause. Lepas tu aku tak tekan on. Itu bukanlah setumpuk. Aku cakap apa sebenarnya dia tadi on. Dua menyerah hadapi semua.
Mana water bucket aku? Zek! Aku tinggal sekejap mesti mati orang. Tak tahu kenapa mesti aku tinggal sekejap mesti mati. Aku tinggal sekejap hilang nyawa terus. Sekejap. Woi! Zek! Zek! Apa? Sini! Tak, aku nak jujur. Kena macam mana aku boleh mati sebabkan lama. Macam mana? Sebab mula-mula creeper letupkan aku. Nyawa aku yang macam ikan. Waktu yang bodohnya saya lupa waktu saya pergi lari tak tahu tak tentu arah. Waktu saya terlupa nyawa saya tinggal satu. Saya tak perasan nyawa saya tinggal satu. Kan? Lepas tu kau pergi pukul lama. Saya pergi pukul lama untuk dapatkan trader dia. Tiba-tiba pukul. Betul dia tembak orang wanted. Betul. Aku kecewa. Dalam pedang rasa jauh. Ini bukannya la Okey, bu, Mama hadap sini. Kita perlukan ni. mana makhluk hitam? Okey, jadi macam ni. Okey. Okey, sudah ni kita tinggal di atas. Sampai tengah. Lepas tu kita dari sini bina. Oh ni betul lah. Bina ni. Ni. Sakit sarafku. Mana aku dapat diamond? Oh bodoh. Aku tahu nanti aku banyak mati. Sebab aku lemah hangat. Itu aku siap-siap letak kat armor dengan tu terus. Oh, okey. Oh ya ni aku nak cakap. Aku ni bijak tau. Sebelum aku bawa creeper ni masuk rumah. Jangan. Please lah, jangan bawa tamu. Tamu mana? Zombie tu lah. Zombie. Saya tutup sound. Tak perasan. Okey. Dah gerak. Betul lah tadi dia waktu creeper tu. Sekisah aku. Diamond armor. Hilang sekejap. Aku dah agak dah mana. Tak lama lagi mesti dia mati ni. Aku yakin. Tak lama lagi mesti mati ni. Mesti muncul ni, tengok ni. Muncul. Baby zombie. Janganlah bunuh aku. Aku dah risau. Okay guys. Risau aku dah risau. Dah mati. Mana dia? Okay guys. Aku nak korang tengok video ni dari part sebelum ni. Dari video sebelum ni. Aku nak Baby zombie kejar aku. Mama ni. Aku nak barang-barang aku hilang. aku nak korang komen dekat Aku boleh langsung. aku nak korang komen kat video ni.
Berapa banyak Mak Ji mati? 500. Okay. Sumpah aku kecewa dengan orang yang mati dengan Macam baby zombie pakai full diamond armor. Dah lah pegang pedang tu. wow. Itu dah Michael Survivor. Wah, macam mana dia tahu aku kat atas? Tolong. Tolong. Mana kau? Sini aku tolong. Mana Barbie zombie tu? Wow. Tak boleh diamond pun. Mama, tolong. Bapak ni diamond armor. Oh, ayah dia. Bagi. Mana? Dia tak. Aku tak nak ambil ni. Itu cepat ambil barang kau. Aku cover dari atas. Okey. Guna creeper. Okey dah. Begitu kan? Tapi mana barang-barang kau? Dah lompat tu kau. Dah. Ya dah eh. Beberapa bahagian hilang. Bagi apa? Aduh. Aku dah ready. Kau mati lagi aku kecewa sumpah. Tengok aja dulu. Tiket hilang. Betul. Aku dah ready. Tak sedap lah. Itu kan macam aku jumpa dia. Aku tak ada kau banyak api. Betul juga. Itu. Tak lah. Yakin kita ambil mati. Yakin dah. Selamat tinggal dunia. Aku dah cakap aku masuk apa. Bercanda. Dah tak ada mood lagi. Aku dah hilang. Macam orang hilang ayam. Ahem. Bro masih boleh menyanyi. Jadi kalau salah kau sakit. Macam mana kau boleh tu? Wow. Ajaib. Wow. Ya Allah guys, ajaib guys. Dia tak mati lagi guys. Ini sebuah legenda. Kau tak. Tadi aku hancurkan sarang lebah tak keluar. Ini ajaib guys. Mungkin lebah dia tu tengah bersiar-siar kot. Tengah pergi keluar pergi beli makan. Beli makanan. Ajaib sangat. Okay. Ni aku rasa aku yang mati rasanya. Maaf ya guys. Tadi ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Yay. Aduh lag. Tolong. Satu makhluk tengah kejar.
Batu tak cukup. Batu tak cukup. Wahyo. Dia. Nampak tak saya tu? Kau nampak tak saya baru apa? Baru apa? Penting kot dia. Hilang. Tak payah kan, nanti kita bagi je lah dia tu barang. Sakit seribu Mama Mia. Nampak kalau... kenapa? Oh, itu ada barang-barang tu Oh, itu aku dah nampak. Dia ada barang-barang Arkaden dengan Mawar. Kau ambil lah dulu guna. Bentar dulu. Tahu? Mungkin. Kedua bawa mati. Entah takkanlah barang dia orang mati. Lepas tu barang-barang tu dia orang letak kat sini pula. Kedua mati dalam ni. Dia orang mati dalam cobblestone farm ni. Lepas tu barang-barang dia orang masuk chest. Tapi tak mungkin lah dia orang mati macam tu kan. Apalah guys, aku dah agak. Aku memang dah agak dari awal. Orang terlemah guys. Apa? Okey, rumah dia dah jadi. Kenapa woi? Hai. Okay guys, saya ada aku pause sekejap sebab tu. Sekejap lah. Weh. Sekejap. Tut. Ya. Aku dah cakap aku tanya Min. Boleh tak kita sepanjang episod ni kita mode luar roleplay. Maknanya jarak jauh pun kita boleh bercakap. Lepas tu Amin cakap boleh tapi hari ni je. Okay. Okay. Jadi guys. Oi, bila kau play Bokta lo?
Alah guys, kita dah record 1 jam lah guys. Tak, ni tu live ke apa sih? Aku nak buat live ke? Mana aku tahu. Kalau live dia tak. Adis, oi. Tadi video challenge tadi pun dah 1 jam lebih. Gila cool. Aduh. Ih, gelia. Macam mana kau boleh mati lagi? Jawab sekarang. Kau mati macam mana? Hai! Jawab bang. Macam mana kau boleh mati? Aku jatuh. Nyawa 3. Lepas tu belakang zombie villager pukul. Ketak. Lepas tu aku nyawa aku tinggal 1. Aku lari. Tiba-tiba depan dia halang oleh creeper. Itulah aku. Lepas tu aku nampak creeper tengah meledak. Aku lari ke belakang. Kena damage. Lepas tu nyawa aku tinggal separuh 1. Aku nampak depan 3. Aku relax. Patah balik. Aku nampak sosok baby zombie. Aku lari je ke depan. Dipukul oleh. Kisah yang sangat menyedihkan. Habis barang aku. Ni aku rasa aku kena minta Kak Amin satu benda lah. Aku kena minta Kak Amin untuk apa tu, setiap orang diberikan recovery tu. Recovery kompas. Dia macam bila kau baru mati, bila kau dah hidup, kau recovery kompas tu akan tunjukkan kat mana lokasi tempat terakhir kau mati. Aku tak tahu pun. Aku terlupa. Aku tak ingat weh. Maknanya sudah nasib. Mulai diamond armor aku. Sekejap. Ketak. Ui. Aku jumpa. Oh. Sekejap, kita cari spawn point lagi ya guys. Jadi untuk saudara jangan mati. Jangan mati. Tak boleh mati. Okey sudah. Ni guys. Kau nak tahu satu fakta tak? Kalau sebenarnya ini aku tak buat pun. Ini tak payah buat pun sebenarnya. Ini sumpah tak payah buat. Tapi aku terbuat tadi. So aku letak je lah situ. Kau recovery kompas. Aku dah sampai tempat tu. Tinggi SP je aku nampak. Tengok sekitar. Tinggi SP je. Tengok sekitar. Tak apa. Kau tengok je. Kat situ ada apa tu? Torch. Tak ada apa-apa. Aku disconnect dan hangus barang-barang. Aku tweet dulu Al-Kabun tweet. Al-Kabun. Kabum!
Okay, sekarang ni kita nak buat ni dulu. Aku nak cari 3 saja. 1, 2, 3. Maaf ya guys, tadi aku lupa nak pause. Okey. Jadi kita bina rumah diri kita lah ya. Okay. Nanti aku nak buat bookshelf. Ni lah. Buat benda ni lah. Lah, hilang. Oh. Okay, sudah. Simple ni saja buat tingkat 2. Ini sekarang aku nak cari iron beberapa untuk aku bina. Untuk aku tu lah ya, cari untuk aku. Mana ada iron? Phew. Okay.
Rumah kita dah selesai. Sleep home. Okay, tapi aku nak buat ubah posisi sedikit. Ha. Apa kata kita buat ada 2 katil? Buat ada 2 katil lah. Oh, aku kena bunyi ni. Okay guys, kita tadi ada iklan sekejap. Aku nak buat katil baru. Ni sebenarnya video paling tak tahu kenapa aku macam ni. Tapi aku rasa memang boleh sebab tapi peliknya aku buat video cuma untuk building, tak tahu buat apa, roleplay macam benda, buat rumah aku. Lepas tu kalau aku tengok orang lain buat video 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, itu aku tengok video dia tentang selesaikan parkour lah, atau buat challenge apa entah. Ni aku ni betul-betul tak ada buat apa-apa. Betul-betul 100% aku ni tu saya tadi. Nah, sudah. Ni kita sebenarnya. Aku lebih suka tidur atas daripada tidur bawah. Aku dah cari ladder untuk buat tu. Slowkan sikit bang. Nah, sudah. Ini tempat kita tidur dengan lenanya. Kita boleh santai. Okay, jam. Aku nak tengok jam. Aku selalunya tiru satu YouTuber ni. Okay, sudah guys. Ini adalah rumah kita. Kejap, aku lupa kaca. Okay. Mungkin next episode kita dah ada anvil untuk ni. Okay, rumah kita dah jadi. Dan kita sekarang sudah ada rumah. Dan aku Fahmi. Kita berada dalam problem EOS. Bersama kita Cat Gaming Wow di channel aku Cat Gaming Wow. Dan aku Ilyas Fahmi.
di cerita ini. IOL, jumpa lagi dalam video akan datang.